Salah satu tujuan kita buat tabungan emas adalah untuk mencapai matlamat kewangan dengan lebih cepat berbanding kita buat simpanan dalam bentuk duit tunai. Kerana apabila kita buat simpanan dalam bentuk duit tunai, kita mudah usik duit kita. Akan tetapi, apabila kita buat tabungan dalam bentuk emas, kita rasa suka, kita rasa seronok, kita rasa ketagih, kita nak kumpul lebih banyak emas. Sebab itu, matlamat kewangan kita boleh dicapai dengan lebih cepat berbanding kita buat simpanan dalam bentuk duit tunai yang sangat mudah disentuh. Sebagai contoh, apabila kita nak bina satu dana untuk membeli rumah, kita boleh menabung gram emas secara berdikit-dikit, secara konsisten di akaun simpanan emas Physical Gap setiap bulan sehingga mencapai target berat emas yang nilainya kita boleh jual untuk membayar deposit membeli rumah tersebut. Jom semua kita mulakan simpanan emas hari ini untuk menabung membeli hartanah. Hafizul bimbing sebaiknya.